Datuk Seri Ustaz Fahmi Ibrahim Tuanman, berdiri pimpin kehormat, hadirin diminta untuk berdiri. Kamu, wahai Muhammad, engkau telah bersifat lemah lembut kepada mereka. Tapi yang betul tak semestinya orang sokong. Bukan kerana tolak kebetul yang betul tu, tapi kerana mereka tak kenal yang itu yang betul. Ada benda yang kita kena tunjuk bahawa yakin. Kita boleh tengok, saya yakin. Yakin dipanggil Ainul Yakin. Kita nak menang ni bukan